Penyayang, Pandai masak, pemurah, ayu, rajin. Mama Samir. Kepada Puan Sarah binti Johari yang telah berjaya menamatkan perkhidmatan di SAM Rawang ini dalam keadaan sihat, dan pada hari ini saya ingin memulangkannya semula kepada keluarganya yang tercinta dan masyarakatnya yang tersayang. Selamat bersara Puan Sarah, semoga terus sihat dan ceria. Terima kasih juga yang tidak terhingga diucapkan atas membantu, atas bantuan kepada organisasi yang sangat baik, terutamanya dalam membantu kecemerlangan murid. Bintang barat terbit petang, bintang timur terbit pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara Puan Sarah. Assalamualaikum. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat bersara kepada Kekanda Samir, Puan Sarah binti Johari. Terima kasih atas perkhidmatan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih kerana memberikan figura seorang ibu dan kakak yang sangat baik, terutamanya bagi saya dan juga bidang bahasa. Sesungguhnya segala budi baik Kak Sarah yang saya kenal dari 2005 sehingga sekarang tak dapat saya balas. Semoga Allah saja membalas segala-galanya, dan semoga Kak Sarah bahagia bersama keluarga menikmati hari-hari persaraan. Okay, love you Kak Sarah. Jadi saya ucapkan selamat bersara kepada Ustazah Sarah Johari. Semoga di hari persaraan dan kemudian selepas persaraan, Kak Sarah dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, kesihatan berpanjangan, juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua dikenang, budimu disanjung. Love Kak Sarah. Selamat bersara Kak Sarah. Terima kasih Kak Sarah sebab sentiasa menjadi inspirasi buat kami. Kami berdua personally sangat-sangat menginspirasikan Kak Sarah sebab Kak Sarah sangat positif dalam apa juga keadaan. Dan kami pasti merindui bubuk Kak Sarah yang sangat sedap tu. Okey Kak Sarah, terima kasih untuk semua kebaikan Kak Sarah. Selamat bersara, selamat melangkah ke fasa kehidupan yang baru. Semoga Kak Sarah lebih bahagia di luar sana bersama keluarga dan dikurniakan kesihatan yang baik sentiasa. Terima kasih Kak Sarah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 Hambali ingin mengucapkan selamat bersara kepada Mama Sarah. Kami harap Mama sentiasa dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa sihat selalu. Kami harap Mama dapat doakan kami berjaya di dunia dan di akhirat dan mendapat straight A dan SPM. Akhir kata, kami harap Mama dapat berehat dengan tenang dan gembira. Sebenarnya Mama telah menghabiskan kehidupan Mama sebagai guru 31 tahun. Ya, jadi adalah perkara yang dah Mama tinggalkan dan Mama akan memulakan hidup baru, ya, sesuatu yang Mama impikan selama hari ini. Mama akan mendalami pengajian Al-Quran, insya-Allah. Doakan Mama teguh hati ini untuk belajar Al-Quran, untuk belajar agama, ya, sebab dah sampai masanya kan Allah bagi rezeki, umur ini, kesihatan ini, so Mama kena gunakan sepenuhnya. Okay, selain itu juga Mama akan menghabiskan masa dengan menanam pokok lah, ya. Syukur sebenarnya tanam pokok bunga, insya-Allah tanam pokok sayur, itulah. Pesanan Mama untuk warga Samir, insya-Allah selagi hayat di kandung badan, Mama akan doakan seluruh warga Samir dirahmati Allah, ya. Kepada guru-guru, semoga terus cemerlang mendidik generasi muda pada hari ini, dan kepada anak-anak murid yang tersayang, semoga terus cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. Bye-bye Mama. Bye. Bye-bye Mama. Bye-bye Mama. Bye. Tak bisa ya, Mbak Sarah.
Bisa.